Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bola sepak. Selamat datang ke Match Week 7 MBSJ menentang pasukan Selangor Red Giants dalam FAS Women Super League 2025. Selangor ataupun MBSJ kedua-duanya memiliki peluang dari segi kelebihan jaringan sedikit memihak kepada MBSJ selain satu perlawanan berkelebihan di dalam tangan. Apapun kedua-duanya, saya melihat ada perubahan dalam kesebelasan utama kedua pasukan. Serangan awal pasukan MBSJ. Umpanan ke bahagian tengah 1-2 yang menarik. Menulat semula ke bahagian tengah dan percubaan awal yang dilakukan MBSJ kurang 1 minit, memerlukan hanya 15 saat dengan tanpa sebarang jaringan. Tetapi perhatikan pemain-pemain pasukan MBSJ yang membanjiri kawasan pasukan Selangor Red Giants dan mendapatkan semula penguasaan. Apakah akan dikawal Dian Akila? Masih lagi Dian melepasi seorang pemain. Tolakan terus dengan percubaan yang dinafikan oleh Nur Rashidah. Walaupun Syazrin Adriana terjatuh pula, memberikan ruang kepada pasukan MBSJ. 1 lawan 1 percubaan cantik. Jaringan pertama yang dihasilkan di Stadium MPAJ untuk pasukan MBSJ berada di hadapan. Satu tolakan mudah yang memihak kepada mereka. Tidak ada tiupan whistle, teruskan kata pengadil, dan tolakan mudah Lee Shin Yi untuk mendapatkan jaringan pertama yang dimahukan oleh mereka, Eddie. Ya, satu gerakan yang cukup tersusun berpunca dari kesilapan Arliana Nabila sebenarnya di bahagian pertahanan pasukan Selangor. Di situlah rampasan berjaya dilakukan oleh Nur Syazlin. Masih lagi panjang separuh masa pertama untuk dimainkan. Selangor Red Giants, mereka juga memiliki peluang. Kasih Carmila, percubaan yang dinafikan oleh Nur Kristina. Satu lagi Firdaus, untuk Selangor mungkin mereka tidak menyedari bahawa MBSJ menurunkan penjaga gol simpanan mereka selaku pertahanan kiri. Dian Akila, tolakan terus dan percubaan yang dilakukan. Tidak kira di barisan pertahanan, di barisan tengah ataupun di barisan hadapan. Dian Akila melepasi dua pemain. Dian Akila melintasi saja di hadapan gawang. Saya kira jika hantaran dilakukan mungkin mereka mendapat peluang yang lebih baik, Firdaus. Kembali semula dengan satu percubaan terus. Kali ini lebih baik dari Kunuwairah. Kasih Carmila berfungsi di sebelah kanan. Masih lagi Kasih Carmila melepasi pertahanan, melakukan hantaran terus, memerlukan tandukan tetapi clearance untuk pemain yang mengambil sepakan penjuru. Kunuwairah. Kali ini lebih baik untuk pasukan Selangor Red Giants. Lantunan dalam kawasan penalti, percubaan terus yang tertampan pemain pasukan MBSJ. Satu hantaran lolos kepada Kasih Carmila. Tolakan yang dilakukan dan terus sepakan penalti yang diberikan kepada pasukan Selangor Red Giants di awal permainan, Eddie. Oh, Dania. Oh, cantik. Jaringan penyamaan yang dihasilkan oleh pasukan Selangor Red Giants untuk Dania meletakkan mereka pada minit ke-38 untuk berada setara. Separuh masa kedua, permulaan yang cukup mengkagumkan untuk pasukan Selangor Red Giants, Eddie. Satu rempatan yang disulami dengan penuh keyakinan oleh Dania Batrisha. Meskipun ada bacaan dapat dilakukan oleh Kristina, namun kelajuan bola tersebut sambil sudut atas yang dicari oleh Dania menyukarkan tugas Kristina. Dan kita melihat sebentar tadi Batrisha berada di sebelah kanan, Aisyah Lin Kunuwairah begitu hampir dengan kedudukan beliau. Kita tahu dua pemain ini boleh mencetuskan antara lolos yang berkualiti. Oh, kesilapan Kasih Carmila. Sedikit saja
Jadi saya harapkan asakan-asakan beliau selepas ini tidak mengundang kad kuning yang kedua. Christina Nikman bersedia untuk melepaskan satu percubaan ataupun hantaran kepada rakan. Menunggu dengan penuh teliti whistle yang akan dibunyikan. Christina mengambil sedikit masa, melakukan satu hantaran tandukan, terkena tiang. Satu hantaran yang cukup berkualiti dan kemudian tandukan yang hampir saja memberikan hasil, Eddie. Menyaksikan Selangor kembali mendapatkan penguasaan, tetapi kesilapan dan percubaan yang seharusnya. Percubaan terus dilakukan, tepat kali ini kepada Nur Rashida. Dirampas semula Lee Chin Yi untuk Siti Asnida. Masih lagi Siti Asnida, terkena palang. Oh, amaran Siti Asnida. Tampak pemain kedua pasukan sudah mula kepenatan, Firdaus. Larian-larian yang mula sedikit perlahan di penghujung babak yang kedua ini. Jadi apabila mereka ingin melakukan keputusan awal, mungkin sedikit sebanyak memberikan kesan kepada larian-larian yang dilakukan oleh mereka. Jadi perlu lebih tenang dan perlu lebih banyak bantuan diberikan oleh rakan-rakan yang lain. Matrisha tolakan kepada Kasih Carmila, berhadapan dengan penjaga gol, tetapi penyudah itu pula cuba mendapatkan sokongan rakan-rakan, cuba dikeluarkan, masih lagi dalam bahaya, diberikan ruang dan clearance, menamatkan keadaan dan juga keputusan di Stadium MPAJ selepas 70 minit. Satu perlawanan yang cukup menghiburkan di antara kedua-dua pasukan dengan kedudukan akhir MBSJ 1, Selangor Red Giant 1.